Guys, ada satu benda yang Mama rasa happy gila Mama dapat tau. Benda ni kau tengok, warna putih, cantik guys. Ada music, boleh adjust. Ada mic, korang boleh adjust dia punya volume. Warna putih, sumpah estetik tu. Jom kita test buka dia, tengok. Oh my god. Ada RGB guys. Dia ada RGB mode. Tekan sikit. Wow, boleh adjust. Boleh adjust RGB. Kan lagi. Wah, boleh adjust lagi. Baik dah benda ni. Ada phantom power, ada bluetooth. Boleh ubah pas suara. Masalahnya bawah RM100 tu kan. Baba nak cuba test audio dia pula. Let's go guys. Baba dah standby dah bayar cocok dekat dia punya SLR tu. Halo guys. Bestnya suara dia. Halo, korang dengar suara Bamal? Halo. Sound dia baik tu guys. Kita test reverb. Halo. Wah, siap boleh karaoke, geng. Boleh buat suara hantu. Bayangkan semua ni bawah 100 je dapat soundcard macam ni. Si RGB tu. Ini adalah benda terbaik yang Mama pernah dapat selama ni tau. Sumpah puas hati geng. Serius best tu guys. Soundcard ni suara memang clear guys.